Sebab semalam tu kan phone aku rosak, screen protector tu je. Dia macam kebetulan aku tak boleh kawal motor aku. Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, we are partner, come back to my channel. Iskandar ya. Aku orang perlis kecil-kecil cili padi. Orang perlis memang fighter, tidak takut mati. Dari Kanga pergi Arau, singgah ke Padang Besar. Rasa laksa Kuala Perlis memang padu gila. Orang perlis mantap sekali. Okay guys, hari ni aku tak mau buat konten apa-apa. Aku hari ni nak bercerita pengalaman aku accident hari tu ni 13 hari bulan baru-baru ni je, Ahad minggu lepas. Okay, apa-apa pun aku bagi hampa tengok dulu video ni. Okay guys, so hampa semua dah tengok dah video ni. So aku nak cerita pengalaman aku. Okay, time tu 13 hari bulan 4 hari Ahad. Aku dari rumah sebab semalam tu kan phone aku rosak, screen protector tu je, dia macam pecah sikit. Lepas tu so aku duk ingat esok tu aku nak pergi simak, tukar lah screen protector baru kan. Lepas tu tak apalah, lepas je aku pergi simak tu, aku jalan nak balik. Aku balik ikut Pau, ikut ulu Pau tu kan. Lepas tu tak apalah, dalam perjalanan tu aku tengoklah langit, sebab dia mendung, dia nak hujan. Aku takut ikut aku lokoi. Mau tak mau aku kena lindung lah dekat rumah kawan aku. Rumah kawan aku kebetulan tu dekat Pau. Dekat Pau ada seorang kawan aku. So aku ingat aku nak pergi berteduh rumah dia lah kan. Lepas tu tahu-tahu dalam kepala otak aku ni, aku fikir macam takut dia kan dia sambut dia tanam, takut dia busy ke study kan. Sebab tu hari Ahad dah, hari Isnin tu dia dah masuk balik tempat belajar dia. So sebab aku dah fikir aku tu, aku balik terus lah. Aku cakap tak apalah, tak payah ganggu lah dia. Aku terus lah balik rumah. Lepas tu dalam perjalanan tu kan dia jalan kampung. Lepas tu aku pergi lah terus, aku balik terus. Lepas tu aku nampak kereta tu. Cara kebetulan aku tak boleh kawal motor aku tu aku tak boleh kawal. Lepas tu tak tahu kereta tu main macam tu je. Lala aku nak break, aku tak sempat. Lagi-lagi jalan lincin. Sebab waktu time aku dalam perjalanan tu memang hujan rintik sikit lah. Dia serayak lah sikit, pelan-pelan dia serayak kan. Lepas tu tak apalah, pelan-pelan serayak aku pergi terus. Lepas tu waktu kejadian tu aku nak break, aku ingat aku nak mengelak dari kereta tu, aku ingat akan lepas. Rupanya tak lepas juga. Lalah jatuh tu dengan tayar buat pelari tu. Lepas tu aku tengok kan kereta kawan tu ada di scam. Lepas tu dia ni lah, dia tunjuk bukti lah kan. Lepas tu aku tengok video tu pun, hampa perasan tak? Hampa pun tengok video ni, hampa tengok kereta tu macam mana laju juga dalam kampung. Lepas tu waktu jadi tu bumper kereta dia patah. Tapi aku tak tahulah, aku tak sure lah bumper dia patah sebab aku ke sebab apa ni, orang lain kot macam bumper dia memang patah kan. Itulah sebab waktu kejadian tu motor aku jauh dengan kereta dia dengan motor aku tu jauh sangat. Aku jatuh tu, kira aku jatuh dulu barulah macam ni. Tapi tak tahulah, aku memang terkena kereta dia, wallahualam. Aku tak mahu cakap sebab tak pasti kan. Sebab nampak di scam pun macam tu je. Di scam tunjuk memang macam tu je. Kalau dia macam di scam tu tunjuk bawah bumper tu, mesti boleh agak dah siapa salah siapa betul.
Tapi memang sosok dia yang salah sebab dia dalam kampung, jalan kampung dia bawa laju. Lepas tu mau tak mau kena ganti rugilah bumper dia tu. Okey, pengajaran dia, hampa kalau nak pergi mana-mana, masuk jalan kampung hampa berhati-hatilah. Kalau nampak jalan selekoh tu hampa slow je, walaupun tak ada apa, tak ada kereta, tak ada motor, tak ada apa semua, hampa slow je kan. Hampa slowkan motor hampa, kereta hampa. Sebab motor kita, kereta kita nak pakai lama. So sampai sini je lah aku cerita. Sebab cerita ni tak panjang sangat pun, dia pendek lah. Dekat tu je lah. So tanpa masa, sampai sini je video kita pada hari ni. Hampa jangan lupa like, comment and share, okay? Kalau jika hampa berhati-hati lah nah. Tu nasihat aku, hampa berhati-hati lah jalan raya, jalan kampung, nampak selekong hampa slow je. Moga kita jumpa lagi di next content, okay? Okay guys, bye. Assalamualaikum.